Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masih belum membuat sebarang keputusan berhubung kedudukan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tan Sri Azam Baki yang kontraknya dijadualkan tamat pada 12 Mei ini menurut laporan Astro Awani. Ketika ditemui wartawan selepas merasmikan sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2026 pada Selasa, Anwar memberi respons ringkas berhubung perkara itu. Mereka tidak bertanya kepada saya, biar mereka tanya saya dulu. Ujar Anwar ringkas ketika ditemui pemberita selepas merasmikan sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2026. Sebelum ini, sebuah agensi berita yang berpangkalan di Singapura melaporkan bahawa kontrak Azam tidak akan disambung dengan memetik sumber peringkat tinggi yang identitinya tidak didedahkan. Laporan tersebut turut menyebut bahawa kerajaan kini berdepan tekanan berkaitan siasatan terhadap isu pemilikan saham oleh Azam sekaligus menimbulkan jangkaan bahawa khidmat beliau bersama SPRM tidak akan diteruskan. Pada masa sama, laporan media antarabangsa Bloomberg sebelum ini mendakwa Azam memiliki jutaan unit saham dalam sebuah syarikat perkhidmatan kewangan berdasarkan rekod pemfailan korporat. Azam bagaimanapun menafikan sebarang salah laku dan menjelaskan bahawa pegangan sahamnya yang dianggarkan bernilai RM800,000 dalam syarikat perkhidmatan kewangan itu dilakukan secara telus serta mematuhi prosedur yang ditetapkan. Susulan isu berkenaan, kerajaan turut menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas bagi menyiasat perkara-perkara yang dibangkitkan berkaitan Azam.